untuk tangkap gajah liar ni kita ada lebih kurang dalam 7 orang manpower lah. Seorang akan bawa drak gun, 3 orang akan bawa rifle lah. Tugas rifle ni dia akan cover untuk drak man lah, untuk kita nak tembak gajah liar ni kan. Jadi saya masa tu masih baru lagi, saya bawa beg rantai lah, lebih kurang dalam 20 kilo. Jadi bila first time masuk jejak gajah liar ni, kita ada terserempak dengan gajah jantan lah, gajah jantan yang besar. Jadi saya punya paniknya, saya lari. Dia mula saya dah rasa penat bawa beban 20 kilo tu. Orang lama saya suruh saya lari. Jadi saya lari, saya tak rasa berat tu. Berat beg rantai yang saya bawa 20 kilo tu tak seberat dah. Orang lama suruh buang, saya tak buang pun. Saya boleh lari dengan beg tu. Sebab jadi saya takut. Jadi maknanya bila jadi macam tu saya jadi suka pun ada. Sebab ada lagi yang lagi takut daripada saya pun ada. Boleh, dia badan yang besar. Boleh panjat pokok lebih kurang dalam besar ni. Bila tanya macam mana boleh panjat, dia kata saya pun tak tahu macam mana dia boleh lepas ke atas. Sebab takut. Jadi takut. Wow. Gajah tu dia buat apa? Takut. Gajah Dia kejar. dia macam dia nak attack. Bila kita nak drag gajah liar, kan gajah liar masuk ladang kan. Jadi ada macam yang sebut tadi 7 orang tu lah. Jadi yang drag man ni dia mungkin nak dapat angle tu tak sesuai. Jadi gajah tu dah bersiap sedia. Dia dah tahu dah orang ikut dia daripada belakang. Jadi dia tunggu je. Bila gajah dalam keadaan attack ni, bila telinga dia dah kembang, ekor dia dah tercongek ke atas tu, maknanya dia dah bersiap sedia nak attack. Jadi kita kena cari tempat yang berlindung lah. Macam orang lama-lama ni, macam kita first time kita tak tahu cara, jadi kita lari je. Sebenarnya kalau ikutkan tak boleh lari sebenarnya. Tak boleh lari. Sebenarnya apa yang kita patut buat kalau terjadi? Sepatutnya kalau gitu kita kena cari pokok yang besar untuk berlindung lah. Panjat. Sebab bukan panjat. Panjat itu bukan selamat. Tak selamat. Kita kena cari baning yang besar ataupun pokok yang besar untuk berselindung. That's why bila kita masuk menjejak gajah liar ni, kita kena pakai baju yang bukan terlalu terang lah. Baju yang hijau-hijau sikit, yang gelap-gelap sikit. Sebab gajah ni pada waktu siang mata dia ni dia kabur sikit, dia tak silau, dia tak apa terang. Seperti kalau dia hari malam mungkin dia lagi cerah mata dia. That's why bila waktu siang ni kita kena cari pokok yang besar untuk berselindung, untuk menyurup belakang pokok. Nice. Okay. Terima kasih.